Borak-borak tengah lapar. Santai cara kita, bukan minda anda. Isu warga kota. Borak-borak tengah lapar. Assalamualaikum. Saya Double N. Saya Ustaz Lah. Ya, dan kami kini berada dalam bangunan Sultan Abdul Samad bagi menjayakan program Borak Tengah Lapar. Masya Allah. Sudah semestinya melalui Radio KLFM 97.2. Ini baru KL. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ustaz, mari Okey. kita teruskan topik kita untuk kali ini. Hari ini tanya pasal apa ni? Lapar tapi masih nak memberi. Okey. Okey, macam mana Ustaz kita nak meyakinkan diri kita ni agar kalau kita memberi ni tak rugi pun. Dia kena ingat apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, siapa yang memberi dia tidak akan kehilangan, dia tidak akan kurang. Selalu orang ingat bila dia bagi dia akan kurang. Contoh, kita ada RM10, kita sedekahkan RM2, tinggallah RM8. Tapi sebenarnya tak. Sebab itu kalau kita bagi, Allah akan tambah. Nampak matematik kita ni macam itulah dia, betul tak? Tetapi matematik Allah dan apa yang Allah ajar kepada kita, Allah akan menggandakan dengan cara yang berbeza. Sebab Allah nak menguji keyakinan kita ni. Kau yakin tak? Yakin nak bagi, ke tidak? walaupun kau susah. Ya. Kau yakin tak? Kau makin kurang tapi sebenarnya makin bertambah. Benda ni penting sebab ada orang dia tak ada duit banyak pun tapi dia boleh bersedekah sebab satu benda je, dia yakin dengan Allah. Tapi ni betul-betul pernah jadi dengan saya, Ustaz. Ya? Ya, sebelum ni kan saya memberi waktu tu saya pun tak berapa banyak nak ada kan. Tapi dah lah kita bagi dah RM5, RM10 je. Tapi subhanallah, Allah balas balik dengan Allah ganti balik. Ganti Allah. balik lebih pula tu. Kadang-kadang dia bukan masa ni, kadang-kadang ada bulan depan, kadang-kadang 2 bulan 3 bulan akan datang, tapi kita yakin Allah akan membalasnya. Masya-Allah. Borak tengah lapar. Ustaz. Kenapa masa kita rasa serba kekurangan, masa itulah kita mudah tersentuh hati ni bila melihat kesusahan orang lain? Perasan tak? Kalaulah sebagai contoh bulan Ramadan ni, ramai orang mudah nak solat, ramai mudah nak bersedekah sebab masa ni kita rasa susah. Kita rasa macam mana orang lain rasa. Kita rasa macam mana orang lain masa tu tak ada apa-apa. Tengah lapar, tak dapat makan, tak dapat minum. Sebenarnya bila kita berada pada keadaan mereka, kita akan lebih memahami dan kita akan lebih simpati. Sebab tu kadang-kadang orang boleh duduk dekat atas lama sangat, dia tak ada perasaan dengan orang dekat bawah. Tapi sekali bila Allah uji dia berada di bawah, masa tu dia akan pandai sedar, hargai dan dia pandai untuk mula memberi. Sebab dia tahu masa tak ada orang bantu dia. Dia tahu masa tak ada orang boleh bagi dia sesuatu. Maka ketika itu dia tak balas benda tu dengan kejahatan. Tapi dia nak pastikan orang takkan jadi seperti mana dia. Borak tengah lapar. Ustaz, ramai juga ni yang takut nak memberi. Sebab apa dia takut? Dia katanya kalau saya memberi, nanti aku pula yang susah. Itu yang Ustaz cakap tadi Nadir. Dia orang ni tak faham tau. Sebenarnya bila dia memberi, Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih banyak. Sebab itu macam kita bayar zakat lah. Ada orang dia tak nak bayar zakat. Dia mengelak betul bayar zakat. Okay, ingat tau, kalau kita tak keluarkan duit kita, Allah akan sendiri keluarkan duit kita. Itu yang tiba-tiba tayar pancit, langgar cermin kereta pecah, langgar bontot kereta orang. Faham? Sebab apa? Bila dia tak nak mengeluarkan, Allah sendiri akan keluarkan. Jadi kita pilih sekarang. Kita nak keluarkan ke ataupun Allah yang nak keluarkan? Lebih baik kita keluarkan sebab bila kita keluarkan, Allah akan membalas dengan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita korbankan. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi lepas ni kita rajinlah keluar. Walaupun kita susah mana. Walaupun kita tak ada duit. Dah keluar pun bukannya banyak. Kadang-kadang sikit je. Borak tengah lapar. Baik, soalan pantas kita hari ini, Ustaz. Macam mana ni? Sekarang trend bagi bantuan sambil pegang kamera ke? Rekod, pegang bantuannya. Okey. Dan juga macam mana nak jaga hati supaya memberi itu tetap jadi ibadah. Dia sebenarnya macam ni lah. Ada orang bagi dengan tujuan. Dia tengok kepada niat. Ada orang kena rakam tau. Nadia dia kena rakam sebab apa? Dia kena tunjukkan kepada orang sebab duit yang dia bagi tu bukan duit dia.
duit pertubuhan, duit daripada syarikat, duit daripada orang lain yang amanahkan kepada dia. Jadi dia kena tunjukkan kepada orang, dia kena ada rakam lah. Sebagai tanda bukti. Bukti, okey. Dia bukan nak menunjuk. Bukan nak Tetapi kalau duit dia sendirilah sebagai contoh, memang duit personal dia, okey, kalau dia tunjuk kepada orang, itu kena jaga-jaga. Takut nanti timbul rasa riak. Sebab itu tengok tujuan. Kadang-kadang kita boleh hukum orang secara zahir, sedangkan dia sedang melaksanakan amanah. Tapi saya harap sangat-sangat, biarlah kita bersedekah kerana Allah, biarlah kita bersedekah senyap-senyap kerana pahalanya lebih besar untuk kita. Alhamdulillah. Borak tengah lapar. Adakah ini betul, Ustaz? Kalau kita memberi time kita tengah sesak, lagi cepat Allah berikan bantuan tak dijangka. Betul dan sangat betul. Serius, benda ni pernah berlaku kepada Ustaz juga sendiri. Sebenarnya kadang-kadang bila kita sesak tu, Allah nak uji kita. Okey, kau berani tak? Berani tak nak keluar ni? Berani tak nak sedekah kepada orang? Kalau kita berani mengeluarkan sesuatu yang besar, Allah akan membalas kepada kita juga sesuatu yang besar. Ustaz pernah dalam keadaan susah lah. Ustaz pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan masalah ekonomi tau. Masa tu banyak benda yang kadang-kadang kita tarik tau. Daripada kita bersedekah, kita tak jadi nak bersedekah. Kita patutnya bagi duit kepada mak dan juga ayah kita tak jadi bagi duit mak dan juga ayah. Kita ingatkan benda tu bila kita makin berjimat, Allah makin bantu kita. Tak. Sebab apa? Dengan betul-betul, makin kita membantu orang lain, makin banyak Allah akan membantu kita. Kita buka ruang rezeki orang, Allah akan buka ruang rezeki kita. Sebab itu ada orang hari ini, macam mana hidup dia, ya Allah hebatnya, kaya. Dia kadang-kadang bukan dia berjuang untuk diri dia. Dia nak bantu anak yatim, dia bantu asnaf, dia nak berjuang untuk mak dan juga ayah dia. Orang yang berjuang untuk orang lain, dia punya pulangan rezeki, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Luar biasa. Bukan lagi berlipat kali ganda, tapi luar biasa. Luar Ustaz. biasa. Masya Allah. Jadi kesimpulan kita boleh buat untuk topik kita pada hari ini adalah jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Betul. Baru nak memberi bantuan. Jadinya setakat mana yang kita ada, hulurkan bantuan. Dapatlah hati kita tenang. Moga Allah bagi kemudahan kepada kita nak buat benda tu. Iya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Ustaz Lah. Sekarang ni kita dah sampai penghujung ni. Masya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada hari esok. Sudah semestinya Borak Tengah Lapar melalui Radio KLFM 97.2. Ini baru KL. Bye-bye. Assalamualaikum.